Tapi itu belum cukup untuk saya pulanglah ke Malaysia untuk sertai parti. Boleh kata saya dah serik lah dengan parti ni. Tetapi bila kezaliman, ini faktor kedua. Bila kezaliman itu berlaku dan dilakukan oleh seorang Perdana Menteri yang pernah saya angkat dan saya perjuang dan saya berkorban habis-habisan sebagai sepolitik atas nama kezaliman, atas nama melawan kezaliman. Tubuh parti pun nama Parti Keadilan. Tetapi bila kezaliman itu dilakukan, pertama bila MB Skedah, Tok Sri Sanusi kena tahan 3 pagi. Itu betul-betul menyentak saya. Sebab kita lalui perkara yang sama. Dan kita berjuang habis-habisan. Jadi mengapa kita bila dah jadi Perdana Menteri berkuasa, kan kamu lakukan perkara yang sama. Perkara yang sama. Mengapa? Apa yang susahnya nak panggil seorang menteri besar pergi ke balai? Dia menteri besar. Dan macam mana pun dia musuh kamu, dia seorang menteri besar yang diangkat oleh rakyat, mengangkat sumpah di depan seorang raja di Dewan Undangan Negeri Yang Mulia. Kamu tidak boleh hina dia macam tu. Itu prinsip. Dia selalu sebut tentang adab ni macam-macam. PMX ni tak lekang mulut, kita kena adab. Perlu ada adab, kan? Tapi adab apa? Satu. Kedua,